Okey, ada orang tanya, "Tuan, saya hanya guna My Digital, bahaya juga kan? Macam mana nak buat? Sila bagi pencerahan." Dia sebenarnya dalam hal ni, kalau kita ikutkan macam sebelum wujudnya My Digital, kita fokus kepada bank. Okey, maksudnya macam orang kata bank online. Apa-apa juga platform bank online. Pada asalnya, kalau korang lihat, okey, bank-bank ni, contoh macam Maybank ke, CIMB ke, RHB dan sebagainya. Mereka ini pada peringkat permulaan bila dia dah sediakan platform online, hanya username, lepas tu password, lepas tu ada frasa keselamatan. Ini ada basic waktu permulaan. Tak ada permulaan, ada lagi mungkin waktu tu lebih orang kata not efficient lagi dari segi keselamatan. Maka di situ setiap kali bila orang kata security department ini, cyber security department ni, of course diorang akan mengkaji, menganalisis setiap masa, okey, untuk pastikan corak diorang punya keselamatan itu sentiasa berubah dan mengikut kepada semasa. Okey, maksudnya mengikut kepada orang kata apa yang berlaku. Sebab itulah kadang-kadang kan, macam aku buat konten, macam aku as a journalist, kita selalu interview cyber security, okay, dekat Manila, Makati, lepas tu di Hong Kong dan sebagainya. Mereka ini sentiasa keep update, sentiasa orang kata tambah baikkan untuk pastikan corak keselamatan ataupun diorang punya sistem keselamatan itu sentiasa diupdate. Okay, macam firewall yang biasa kita dengar dalam sistem PC ni, firewall, antivirus dan sebagainya. Diorang still keep update untuk pastikan dia sama trending dengan keadaan persekitaran. Ni aku bagi tahu dalam bahasa yang mudah, guys. Aku tak nak cerita gempak English, okay? Supaya kita semua orang awam boleh faham, okay? Kalau kita ingat, kita ada PC dulu. Of course, setiap masa, setiap bulan dulu kita ada antivirus kan. Kita takut virus masuk. So sebab itulah kita keep update antivirus kita untuk pastikan dia sync dengan orang kata persekitaran virus-virus yang bakal menyusul ke dalam kita punya orang kata PC. So sebab itulah kita keep update. So sama juga dengan sistem keselamatan. Orang kata dalam dunia perbankan, dalam dunia teknologi sekarang ini yang melibatkan orang kata contohnya My Digital. Of course kerajaan akan ambil perhatian dalam hal ni. Security department mereka juga, okay, cyber security department mereka juga, okay, ada CEO tu, aku tak tahu siapa nama dia, Datuk. Aku pernah nak interview dia dulu waktu aku kerja dekat as a journalist dulu. Okay, dan bincang pasal topik ini. Dan mereka keep update dari semasa ke semasa untuk pastikan, okay, cyber security mereka, okay, dalam dunia keselamatan ini sentiasa terjamin, orang kata bagus, terjamin, dilindungi untuk pihak awam. So korang jangan risau dalam hal ni. Mana-mana platform sekalipun yang ada isu-isu ini, of course mereka akan sentiasa update. Mereka ni, diorang ni bukan kerja dah buat satu benda tu sampai bila. Tak, diorang keep. Bila dah keluar, oh ada virus baru. Okay. Ada hacker baru. Diorang dah buat godam macam ni, cara macam ni. Okay, update. Update firewall, update cyber security mereka. Macam itulah. Okay. So diharap kita ini sentiasa dilindungi. Okay, lagi-lagi data-data kita. Cumanya platform-platform yang aku maklumkan adalah platform yang mana mereka ini biasanya memberi secara percuma. Contohnya macam Google Mini, Gemini, apa benda lah kan. So benda platform-platform yang AI aku maksudkan yang memberi secara percuma pada peringkat permulaan itulah menjerumuskan diri kita ke dalam sistem storage untuk mereka simpan data-data kita. Okay, muka ke suara ke, memang seronok kita guna. Bagi mereka guru-guru kat sana mungkin diorang tak nampak perkara ni. Diorang hanya untuk permainan kata servis mereka, skill mereka yang ada. Tetapi diorang tak tahu isu pasal security ataupun impak kepada dunia orang kata cyber ini yang mana memberi akan kesan kepada semua
rakyat nanti. Okey, lebih-lebih lagi akan melibatkan data yang akan orang kata kita membuatkan kita akan akses kepada suatu perkara yang of course hacker atau akan ambil satu solusi, okey, dengan mengkolek data-data ini untuk menghack dengan diri korang sendiri tetapi orang kedua sebenarnya. Faham tak? Orang kedua jadi klon orang ketiga. Dia kalau boleh, dia memang nak contoh kau ni dah selalu sangat cerita pasal duit. Oh, ni mesti kaya. Of course, dekat paparan sosial media, muka korang tu akan ada analyse kan untuk orang kata duplicate untuk menjadi orang kedua dan mungkin ketiga. Untuk mereka mudah untuk akses kepada, kalau sistem keselamatan perbankan menggunakan biometrik ataupun eKYC dan sebagainya, dan berkemungkinan eKYC ini pun mungkin akan ditambah baik ataupun mungkin akan berubah. Mungkin eKYC ni adalah satu sistem keselamatan yang mungkin dah kuno pada peringkat permulaan. Sedap aku ada cerita pasal, aku interview somewhere dekat Hong Kong. Dia dah cerita pasal ni 2019 dah. eKYC dekat Malaysia ni kiranya baru-baru, tapi tu ketika itu dia dah 10 tahun ataupun 5 tahun ke depan untuk tahu apa orang kata keselamatan yang perlu diubah, okey, untuk pastikan hacker-hacker yang nak cuba mengakses teknologi AI ini untuk duplicate pengenalan ataupun kita punya identity untuk mengakses suatu platform-platform tertentu. Okey, apa kata korang dalam hal ni? Komen saja, komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.